Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ayatul Akmal binti Al-Malik Faisal daripada PSV 1 Ambilan Ogos 2024-2029. Angka giliran saya merupakan 20440923100123. Pensyarah bagi subjek ini merupakan Dr. Nur Juliana binti Abdul Majid. Subjek ini merupakan PSVK 1143 iaitu Asasan Digital. Pada hari ini, saya akan melakukan persembahan digital yang bertemakan prinsip reka letak Casper. Okey, apakah itu prinsip reka letak Casper? Prinsip reka letak Casper ini merupakan satu panduan untuk menyusun semula media seperti teks, grafik, animasi dan juga video pada sesuatu persembahan agar dapat merangsang perhatian dan minat penonton. Skrin yang diletakkan dengan media tanpa dirancang akan menyebabkan sesuatu persembahan yang dihasilkan kurang menarik. Prinsip reka letak Casper ini juga merupakan akronim bagi perkataan Casper itu sendiri. C iaitu kontras, merupakan kontra. A alignment iaitu seimbang. S simplicity, mudah. P proximity iaitu anggaran. E emphasis, penekaan dan juga R repetition, pengulangan. Ini merupakan rekaan hasil akhir karya saya. Di sebelah kanan poster ini terdapat QR Code. QR Code ini anda semua boleh mengimbas dan menghayati poster saya secara 3D. Di dalam poster saya ini, saya memilih tajuk DAL-E. Apakah itu DAL-E? DAL-E ini merupakan tajuk bagi pendidikan teknologi. DAL-E ini sendiri membawa maksud D iaitu Deep Learning, A Artificial Intelligence, L Language Processing dan juga L Logical Creativity serta E Evolving Art. Poster ini saya menggunakan warna latar belakang gelap iaitu warna biru gelap. Warna biru gelap ini menunjukkan warna-warna teknologi. Selain itu, saya juga meng-highlightkan perkataan atau huruf E itu sendiri dengan menggunakan warna kuning dan efek neon. Seterusnya, saya juga meletakkan grafik robot yang menggunakan gaya sketsa. Ini kerana saya ingin menonjolkan lagi kreativiti dan AI. Seterusnya merupakan kontras, iaitu kontra merupakan perbezaan antara dua objek sama yang ada pada imej, tipografi dan juga warna. Seperti anda dapat lihat di sebelah, poster saya memiliki warna latar belakang biru gelap dengan teks yang berwarna putih dan kuning yang menciptakan lagi kontras yang kuat. Ini membuatkan teks lebih mudah dibaca. Yang kedua, tipografi iaitu penggunaan huruf serif yang besar pada DAL-E itu sendiri. Ini dapat membezakan dengan huruf sans serif kecil di bahagian lainnya. Ini telah menciptakan lagi variasi visual yang menarik. Gaya visual iaitu gambar robot. Gambar robot ini yang terdapat dalam poster iaitu tangan sememangnya kontras dengan warna latar belakang yang moden dan berkilau. Ini juga telah menciptakan perpaduan antara teknologi dan kreativiti. Seterusnya, cahaya dan bayangan. Efek neon pada huruf E itu sendiri menonjolkan perbandingan antara teks lain dan telah memberikan efek dinamis dan futuralistik. Dan yang terakhir merupakan tekstur iaitu latar belakang halus dengan penggunaan elemen grafik gelombang yang membangkitkan lagi suasana dalam poster tersebut. Alignment. Alignment ini merupakan setiap item dalam reka bentuk grafik perlulah seimbang. Teks utama pada poster ini iaitu perkataan DAL-E itu sendiri di bahagian atas di tengah-tengah poster telah mengikuti alignment center iaitu tengah, membuatkan ianya menjadi fokus utama. Subjudul atau deskripsi Are You Ready For itu
serta akronim merata pada kiri left align menciptakan struktur yang mudah dibaca. Elemen visual iaitu gambar robot yang berada di bahagian kanan bawah memberikan keseimbangan visual terhadap teks yang berada di sebelah kiri. Huruf E yang besar dan terletak di bahagian kanan atas menciptakan lagi asymmetry alignment yang dinamis. Garis horizontal iaitu garis putih di bahagian bawah teks "Are you ready for" ini berfungsi sebagai pemisah antara visual dan memperkuatkan lagi alignment dan struktur hierarki informasi. Selain itu, gelombang latar belakang yang dikenali sebagai elemen gelombang di belakang del E itu sejajar dengan teks, memberikan lagi aliran visual dan dapat melengkapkan lagi kesinambungan bagi poster tersebut. Selain itu, merupakan simplicity iaitu merupakan setiap rekaan di dalam mereka bentuk grafik perlulah mudah difahami. Tipografi yang jelas seperti penggunaan font yang sederhana dan mudah dibaca tanpa terlalu banyak dekorasi atau efek yang rumit. Warna yang minimalis iaitu warna biru gelap, putih dan juga kuning memberikan penampilan yang bersih dan tidak berlebihan. Struktur yang jelas dan teratur iaitu teks disusun dengan rapi dan memiliki hierarki yang jelas agar mudah difahami. Gambar yang sederhana iaitu ilustrasi robot memiliki gaya sketsa dan tidak terlalu detail tetapi masih menarik dan mendukung dengan tema teknologi itu sendiri. Elemen grafis ini tidak hanya terbuka kerana ia merupakan elemen grafis yang terbatas. Ini kerana hanya ada beberapa elemen tambahan seperti gelombang di latar belakang dan garisan pemisah yang tidak membuatkan poster kelihatan terlalu padat. Seterusnya, proximity iaitu pengumpulan item pada satu kawasan. Judul atau subjudul "Are you ready for" ini diletakkan dekat dengan perkataan del E itu untuk menunjukkan bahawa kedua-dua perkataan ini merupakan satu kesinambungan ayat yang berkaitan sebagai satu pesan utama. Garis pemisah antara elemen ini dari bahagian lain tanpa menghilangkan hubungannya. Akronim. Setiap huruf dalam del E diikuti dengan deskripsi yang berdekatan, memudahkan lagi pembaca untuk memahami hubungan antara istilah dan konsep. Seluruh akronim ini ditempatkan dalam satu baris yang sejajar, membuatkan ianya mudah dibaca secara berurutan. Ilustrasi robot. Robot ditempatkan di bahagian kanan bawah. Dengan huruf E yang besar ini telah menciptakan hubungan visual antara teknologi dan kreativiti. Posisi ini juga dapat memberikan keseimbangan terhadap teks yang lebih dominan di sebelah kiri. Elemen grafis gelombang iaitu efek gelombang latar belakang dekat dengan teks del E itu sendiri berkonsepkan teknologi dan AI pada masa kini. Emphasis ini merupakan penekanan pada elemen utama sahaja, iaitu typographic contrast, warna yang menonjol, gambar robot yang unik, garis pemisah di antara del E, struktur hierarki yang jelas. Kelima-lima ini merupakan emphasis bagi poster saya. Yang pertama, typographic contrast, iaitu perkataan del E itu sendiri yang dibuat dengan font besar dan berwarna putih agar dapat menarik perhatian penonton untuk membaca pada mulanya. Huruf E itu sendiri ditulis dengan gaya skrip besar dengan warna kuning cerah dan efek neon yang dapat membezakan lagi ia daripada elemen lain. Ini dapat menonjolkan lagi aspek kreatif. Warna yang menonjol iaitu latar belakang biru gelap yang menciptakan lagi suasana yang menarik dengan pemilihan teks berwarna putih. Ini dapat membantu bahagian yang penting agar mudah terlihat. Gelombang warna di bahagian belakang teks utama iaitu efek dinamis yang memperkuatkan lagi fokus kepada subjek utama iaitu del E.
gambar robot yang unik, iaitu ilustrasi robot dengan gaya sketsa menambahkan lagi daya tarik visual dan memberikan perhatian pada bahagian kanan poster. Posisi robot ini dekat dengan huruf E yang besar menghubungkan lagi konsep AI dan kreativitas. Garis pemisah di atas del E, garis horizontal, iaitu berfungsi untuk memisahkan subjudul iaitu Are You Ready For dari kata utama sehingga del E lebih mudah dikenali sebagai pusat perhatian atau subjek utama. Struktur hierarki yang jelas iaitu akronim del E itu sendiri dan penjelasan yang rapi sehinggakan mata pembaca dapat membaca dengan mudah mengikut urutan informasi tanpa rasa stres ataupun tidak faham. Dan terakhir merupakan repetition. Apakah itu repetition? Repetition ini merupakan pengulangan antara item dalam satu reka bentuk grafik. Pengulangan warna seperti anda boleh lihat pada poster saya di sebelah kanan ini. Warna putih digunakan secara konsisten untuk teks utama. Ini menciptakan kesan yang bersih dan mudah dibaca. Warna kuning diguna pada huruf E untuk memberikan kontras dan menonjolkan lagi elemen penting di dalam poster ini. Yang kedua, pengulangan font. Font yang digunakan untuk teks deskriptif iaitu deep learning, artificial intelligence, language processing, logical creativity dan juga evolving art ini memiliki gaya yang seragam, memberikan keteratuan pada visual. Teks Are You Ready For ini juga daftar dan akronim menggunakan font sans serif yang bersih dan juga mudah dibaca. Pengulangan bentuk gelombang dan garis. Elemen gelombang di belakang perkataan del E itu sendiri menciptakan pola visual yang konsisten dan memberikan kesan futuristik dan juga teknologi. Garis horizontal putih di atas del E ini membantu untuk mengorganisasikan lagi teks dan juga memperkuatkan struktur poster. Pengulangan struktur daftar akronim ini iaitu akronim del E disusun secara konsisten dalam format huruf deskripsi. Hal ini mempermudahkan pembaca memahami informasi secara cepat dan jelas. Secara kesimpulannya, di dalam poster saya tadi, terdapat semua prinsip reka letak Casper. Prinsip reka letak Casper ini dapat membantu para pereka grafik agar dapat menghasilkan reka bentuk grafik yang lebih menarik dan mampu menyampaikan mesej yang terdapat di dalam karya mereka kepada penonton. Akhir kata, setiap pereka grafik perlulah mengaplikasikan prinsip reka bentuk Casper ini di dalam karya mereka agar dapat menghasilkan karya yang boleh merangsang perhatian para penonton. Sekian, terima kasih.